Hi guys, welcome back. Okay guys, hari ni 19 bulan 4, hari Sabtu. Rifa ada lawan ni lah, merentah desa dekat Fedah Jupi. Jadi hari ni Rifa support kakak Rifa. Mari tengok dia hari ni. Harap dia menang lah untuk merentah desa peringkat kawasan. Okay. Kali nak pergi mana dah? Nak pergi mana? Ha? Kakak Rifa tadi cikgu dia dah ambil dah tadi ni sebab on the way tengah masuk tadi ni jalan queue jam. Jadi tadi ni cikgu dia call ambil tadi ni sebab dia pun nak buat pendaftaran. Jadi Rifa dah pergi dulu lah. Nanti kita cari dia duduk kat mana. Adik Kai main mana ni? Main mana? Apa dia? Lari. Main tengok kakak Rifa lawan lari. Dekat mana? Dekat jauh. Dekat jauh. Okey, kakak Rifa menang tak tadi? Tak. Tak menang. Apa ni tak support langsung kakak Rifa? Kak Ibu menang. Kakak Rifa menang. Okey. Masa kakak Rifa dapat nombor apa? Dapat nombor apa? 3. Coba tak nombor 1. Ada orang lagi laju. Ada orang lagi laju. Apa abang tak support langsung kakak? Dapat nanti nombor 3. Oh, support nombor 3. Okey lah. Mana kakak Rifa ni tak sampai ni bang? Ha? Tak sampai kakak Rifa ni? Kak Rifa, apa khabar Kak Rifa? Tak lah. Kakak, laju kakak. Kak Rifa. Rifa laju. Kak Rifa laju, sikit lagi. Jadi dia ni pegawai kita. Oh. Pegawai jaga kita ni okey dah. Okey ni, mana main panah ni. Main panah. Tu. Apa jaga apa tadi nombor apa yang duk follow dah tadi? Pelari pertama 18, perempuan 18. Nombor 1 dah. Nombor tu. Dia kena macam mana sampai nombor apa ni ni? Ni untuk dapat peringkat 1 sampai 20 ke? Oh, itu. Kan 1 sampai 10 orang kan. Jom. Kita nak pergi cari kakak Rifa. Dan lepas dia lari tadi tak tahu dia pergi mana. Kita nak tahu dia dapat nombor berapa. Okey? Jom kita cari dia. Tu dia kakak Rifa. Kakak, dapat nombor apa? Kakak dapat nombor apa? Ha? 31. Alah, 31 ni. Tengok. Kasut baru dah. Tu kasut baru beli. Dapat nombor 31 Kak Rifa. Okey tak? Penat tak? Okey tak? Okey, penat ke? Okey tak? Ha? Kak Rifa nak makan apa? Okey. Walaupun Kak Rifa dapat nombor 31 apa belanja makan. Kakak? Sekarang nak makan apa? Tak mau. Awak, nak apa? Frah? Satu? Jalan nak makan apa belanja ni? Apa benda ni? Ada apa? Apa ada tu? Bentuk-bentuk. Ada tidak apa pun. Tak nampak pun. Cantik apa? Tidak ada. Kat mana adik dan kakak ni? Rifa, duduk mana tu? Duduk kedai makan. Oh, dapat hadiah apa? Dapat CJ je. Atas 20 tak dapat. Okey, yang ni yang dekat nombor 31 ialah Kak Rifa makan yang ni. Dah. Ada dapat nombor 1 dapat lebih fit. Okey, Rifa. Boleh. Mana? Tengok muka abang muka elok ni. Okey, Kak Rifa masak kat apa?
Okey, tak kita nak temu buat Kak Rifah tak? Oh, adik. Okey Kak Rifah, tak apalah walaupun tak dapat beda kan Kak Rifah kan tadi kan. Dapat nombor apa tadi? 31 kan? Okey lah tu daripada nombor 31 dalam berapa ratus orang tadi? Ramai kan? Dapat nombor 31. Kira okey lah. Kiranya bagi papa tu kemenangan jugalah. Okey. Jadikan sebagai pengalaman. Tahun depan kita cuba lagi okey tahun depan. Okey nah? Tak mau cuba dah? Tak mau cuba dah Kak Rifah, tak mau cuba dah. Tak apalah tahun depan kita cuba lagi. Lepas ni papa akan ajak macam mana teknik nak apa? Nak kawan nafas waktu mana nak buat top speed. Lepas ni papa akan ajak. Okey. Nampak tu Kak Rifah. Kak Rifah, tengok ni. Tengok dia. Okey. Muka tu bagi ceria sikit. Jangan fresh. Sebenarnya papa dia sendiri pun tak pernah menang dulu lawan lari. Bukan apa sebagai seorang papa ni kan. Nak bagi semangat lah kat anak dia. Tak bagi down kan. Okay lah guys. Thank you so much kepada yang selalu support Fi punya video dan channel. Kita jumpa di next video. Peace.